Ada orang komen dekat video review aku hari tu. Ni mesti cakap sedap sebab nak sedapkan hati sebab dah bayar RM26. Tengok riak muka je dah tahu pek review. Menipu pun agak-agak lah. Since when aku menipu bila bak makanan? And for the record, aku bayar sendiri ya nasi ayam ni. Aku beli lagi sebab berbaloi aku bayar RM26 untuk rasa sedemikian. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Faris WHB apabila individu ini membeli buat kali kedua nasi ayam Mama Tini yang berharga RM26 kerana merasakan nasi ayam tersebut adalah nasi ayam yang paling sedap pernah beliau makan. Aku dah rasa the top rated nasi ayam. Macam nasi ayam Cimek, nasi ayam Canton Boy. Honestly, jujur hanya pasal jujur. Tak bias ke apa. Bagi aku ini paling sedap. Menerusi video berdurasi 50 saat itu, TikTokers ini menafikan sekeras-kerasnya bahawa beliau telah dibayar untuk memberikan rating yang tinggi untuk makanan berkenaan kerana menganggap dirinya adalah seorang food reviewer yang jujur dan tidak akan menipu dalam soal makanan. Sekarang aku dekat rumah Mak Nilofa untuk pick up lagi nasi ayam dia. Sebab teringat-ingat pula. Beli lagi sebab apa? Sebab bagi aku berbaloi bayar RM26 untuk rasa macam gitu. Kalau korang rasa tak berbaloi, itu opinion korang. Ini opinion aku. Thank you. Ni aku belikan untuk orang sekali. Kalau aku sampai belikan untuk orang lain untuk kasih dia orang rasa sekali, maknanya aku memang betul-betul suka lah makanan tu. Ada orang komen dekat video review aku hari tu. Ni mesti cakap sedap sebab nak sedapkan hati sebab dah bayar RM26. Tengok riak muka je dah tahu pek review. Menipu pun agak-agak lah. Since when aku menipu bila bak makanan? And for the record, aku bayar sendiri ya nasi ayam ni. Dalam video hari tu aku ada cakap aku akan teringat-ingat and akan nak beli lagi. And memang aku betul-betul beli lagi. Aku tak pernah menipu ya bila buat makanan ni. Itu prinsip aku, and my niche is literally honest food reviews. Subscribe with notifications on.